Kita semua pernah nampak kan, syarikat yang gah tiba-tiba jatuh atau sebuah agensi yang kita sanjung hilang kepercayaan orang ramai. Selalunya puncanya cuma satu benda, integriti dah hancur. Jadi hari ni, jom kita fahamkan kenapa integriti ni bukan sekadar perkataan manis tapi kuasa sebenar yang boleh bina atau runtuhkan sesebuah organisasi. Jadi, apa sebenarnya rahsia organisasi yang betul-betul cemerlang? Strategi yang power, keuntungan berjuta-juta? Mungkin. Tapi, ada satu benda yang lagi asas, yang membezakan antara yang hebat dengan yang gagal. Jawapannya, integriti. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Apa sebenarnya maksud integriti ni, terutamanya dalam konteks sebuah organisasi? Cuba bayangkan, integriti organisasi ni macam tapak atau foundation sebuah bangunan. Ia bukan setakat niat yang baik je. Ia adalah satu sistem, satu rangka kerja yang konkret yang dibina atas kod etika, piagam pelanggan dan proses kerja yang jelas. Tujuannya, nak pastikan bangunan tu, iaitu organisasi, berdiri teguh, tak goyah, tak kira apa pun tekanan dari luar atau kepentingan pribadi dari dalam. Okey, foundation ni pula ada 5 tiang seri utama. Pertama, kejujuran. Maksudnya amanah dalam setiap benda yang kita buat. Kedua, bertanggungjawab. Kalau dah janji, kita kena kotakkan. Lepas tu, kerjasama. Semua orang kerja macam satu pasukan. Seterusnya, berdikari, berani buat keputusan yang betul, bukan yang senang. Dan akhir sekali, kebebasan. Tapi kebebasan yang ada had, yang ikut peraturan. 5-5 nilai inilah yang jadi enjin penggerak organisasi berintegriti. Baik. Definisi kita dah faham. Sekarang, macam mana rupa integriti ni dalam dunia sebenar? Macam mana kita nak nampak ia diamalkan? Integriti ni bukan teori atas kertas, ya. Ia adalah tindakan yang dibuat hari-hari secara konsisten. Mula-mula, kita patuh pada kod etika dan laksanakan visi organisasi. Lepas tu, kena ada penguatkuasaan, peraturan yang tegas. Sambil tu, kena aktif lawan rasuah dan salah guna kuasa. Dan akhir sekali, untuk lengkapkan kitaran ni, kita kena bagi penghargaan pada mereka yang tunjuk contoh yang baik. Ia macam satu ekosistem yang sihat. Inilah dia ujian sebenar integriti. Cuba letakkan diri anda di tempat Nazali. Kena ugut nak kena tukar kerja hanya sebab tak nak bersubahat dalam penyelewengan. Apa agaknya anda akan buat? Tindakan Nazali ni, ia adalah gabungan kejujuran dan keberanian yang luar biasa. Inilah integriti sejati. Berpegang pada prinsip masa kita diuji, bukan masa semua benda senang. Jadi, bila dah bersusah payah macam ni, apa ganjarannya? Kenapa penting sangat nak amalkan integriti ni? Jom kita tengok apa hasilnya. Manfaatnya macam kesan domino tapi yang positif. Integriti akan bina reputasi yang kukuh. Reputasi yang baik ni pula akan buat orang ramai yakin dengan kita. Dari dalaman pula, ia akan wujudkan budaya kerja yang bersih, cekap dan telus. Ini secara langsung akan tingkatkan kualiti perkhidmatan. Nampak tak? Setiap satu manfaat ini bersambung-sambung dan akhirnya mencipta sebuah organisasi yang betul-betul cemerlang. Setiap tindakan yang berintegriti, hasilnya kita boleh nampak dan ukur. Ia akan terus tingkatkan keyakinan awam, bina reputasi yang cemerlang, pupuk budaya kerja yang positif dan last sekali, menghasilkan perkhidmatan yang lebih cekap. Benda ni bukan lagi konsep abstrak, ia adalah pulangan pelaburan yang nyata. Okey, kita dah tengok kebaikannya, tapi macam mana kalau kita pilih jalan sebaliknya? Apa kos sebenar bila integriti ni kita buat tak endah? Hati-hati ya, ia boleh runtuhkan semuanya dari dalam. Gambar ni dah cukup untuk jelaskan segalanya. Sebelah sini organisasi yang dibina atas integriti, teguh, dipercayai orang. Sebelah sana pula bayang-bayang organisasi yang sama bila integriti dah hilang, imej hancur, kepercayaan lebur, mutu kerja merosot teruk. Ini adalah pilihan antara membina atau memusnahkan. Simple. Jom kita tengok satu contoh yang mungkin berlaku kat sekeliling kita. Katakanlah ada satu tender projek besar dibuka. Dekat sinilah integriti akan diuji habis-habisan. Bila rasuah dah mula masuk, kriteria pemilihan bukan lagi soal kualiti atau kecekapan, tapi siapa yang sanggup hulur lebih. Dan akibatnya sangat menakutkan. Sebab rasuah tadi, kontraktor yang tak layak yang dapat projek. Hasilnya, taman permainan yang sepatutnya jadi tempat anak-anak kita main dengan gembira, sekarang jadi perangkap bahaya sebab dibina dengan bahan murah. Satu keputusan tak berintegriti dalam bilik mesyuarat membawa padah kepada kanak-kanak yang tak bersalah.
Inilah harga sebenar yang kita semua bayar bila integriti dijual beli. Bila integriti dah runtuh, nombor tak menipu. Kepercayaan pelabur dan pelanggan akan jatuh menjunam. Dan bila kepercayaan dah hilang, risiko untuk rugi akan melambung tinggi. Ini adalah formula untuk kehancuran. Dan untuk bahagian akhir ni, jom kita luaskan sikit pandangan kita. Integriti ni bukan cuma penting untuk satu syarikat atau satu agensi je, tapi kesannya jauh lebih besar sampai ke tahap masyarakat dan negara kita. Cuba bayangkan, kalau integriti ni jadi macam DNA dalam setiap tempat kerja di Malaysia. Ia akan wujudkan satu budaya kerja yang harmoni kat seluruh negara dan menyokong tadbir urus yang telus dan cekap. Ini bukan angan-angan kosong tau. Benda inilah yang akan buat kita rasa bangga jadi rakyat Malaysia dan angkat nama negara kita di mata dunia. Semuanya bermula dengan tindakan kecil individu yang berintegriti, yang bila dikumpul jadi kekuatan satu negara. Jadi, apa kata kunci yang kita kena pegang? Ada 3 tiang utama yang sokong integriti: kod etika, accountability dan credibility. Dan ada 2 musuh utama yang sentiasa cuba nak runtuhkannya: rasuah dan penyelewengan. Inilah pertarungan yang berlaku setiap masa. Selepas semua yang kita bincangkan ni, soalan paling besar kembali pada diri kita masing-masing. Integriti ni bukan tugas orang atasan je atau sekadar polisi atas kertas. Ia adalah pilihan pribadi yang kita buat setiap hari. Ia bermula dengan anda. Jadi, jalan mana yang anda akan pilih?